besarnya kuasa Allah. Allah menciptakan sesuatu untuk kita tahu besarnya kekuasaan dan kebesaran Allah. Ada di dalam diri kalian sesuatu yang kalian tak boleh melihat, iaitulah hati. Dan ajaibnya makhluk itu, kita boleh berkata-kata di dalam hati. Kata Al-Imam An-Nawawi, zikir ada 3 cara. Yang pertama dengan lisan tanpa hati. Yang kedua dengan hati sahaja, kita sebut la ilaha illallah tanpa sebutan lisan. Dan yang ketiga yang paling afdal adalah zikir dengan mulut dan hati serentak. Zikir dengan mulut dan hati serentak. Nabi sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 1 pohon dalam syurga. 1 pohon dalam syurga. Cerita pohon yang pernah Nabi sebut dalam hadis yang sahih ialah sebatang pohon yang seorang penunggang kuda lalu di bawah teduhan pohon itu puluhan tahun, tak habis lagi pohon tu satu. Nabi Ibrahim pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada umat kamu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 1 pohon dalam syurga untuk orang yang menyebutkannya. Kalau sebut di hati saja tanpa mulut, tetap diberikan. Kerana zikir di hati sahaja tanpa sebutan lisan dikira satu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh. Tapi kalau selawat di hati sahaja tanpa sebutan lisan, 10 diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tersebutlah hati. Boleh tanpa sebutan lisan. Itulah perihal hati yang kita akan bawa sampai dalam syurga insya-Allah. Dalam syurga semua orang masih boleh berkata-kata melalui hatinya. Begitu juga wal-iyadzu billah, dalam neraka semua orang masih boleh berkata-kata dengan hatinya. Wal-iyadzu billah. Yang tu neraka, tak mau. Kita nak lidah kita yang basah dengan zikrullah, dan kita nak juga wa qalbun, hati yang takhsya', yang takut dengan Allah, zakiran, yang sentiasa berzikir dan menyebut nama Allah Jalla Jalaluh. Selain daripada lidah sebut, hati juga menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dengan hati. Malam ni dapatlah berzikir dengan hati. Tak pernah tengok orang berzikir, kita tak pernah melihat orang tu berzikir depan kita. Diam je orang tu di depan kita. Jangan lagi menghukum bahawa orang itu tidak berzikir, kerana boleh jadi dia berzikir dengan hatinya. Kerana antara tanda seseorang itu dekat dengan Allah adalah kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang percakapannya. Umat Rasulullah hari ini banyak makannya, kedai banyak, menu banyak. Diabetes paling tinggi di Asia, Malaysia. Dalam Malaysia pula yang paling tinggi diabetes, Kedah. Malu orang Kedah. Beras banyak, makanan murah. Di antara tanda orang itu hampir dengan Allah, rapat dengan Allah, dikasihi oleh Allah,
kurang tidurnya, kurang makannya, kurang percakapannya. Baru sejam tadi saya dengar seorang tabi'in dalam kitab Ibnul Qayyim, dalam kitab Ibnul Jauzi, Sifatus Safwah. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatus Safwah, dia himpun orang-orang yang hebat. Tadi baru saya dengar seorang tabi'in tidur satu hari 2 jam. 2 jam saja. Kita 12 jam, 2 juga, satu di depan, 12 jam. Tabi'in yang disebutkan dalam buku tadi Sifatus Safwah, keseluruhan tidur beliau siang dan malam 2 jam. Dan kurang percakapan mereka. Sebab tu tuan-tuan jangan kecil hati kalau tuan-tuan duduk dengan alim ulama yang Rabbani tapi dia tak bercakap sangat. Jangan kecil hati. Kalau kita faham, kita orang belajar, kita tahu itu sifat dan ciri orang beriman. Kurang makannya, kurang tidurnya, dan kurang cakapnya. Tetapi hati mereka kaya dengan zikrullah. Imam baca tadi Imam Maghrib baca ayat, saya tak ingat, belakang sekali, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yang menciptakan hati ialah Allah. Malam ni saya mengutarakan satu perkara, iaitulah saya dan tuan-tuan tak tahu di mana hati yang memang ada dalam tubuh kita. Tadi kita bercakap dalam hati, kita bersembang dalam hati, kita berzikir dengan hati, kita selawat dengan hati, tapi kita tak tahu di mana hati. Kalau dibelah tubuh kita 1000, kita tak jumpa hati itu. Pencipta, arkiteknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bagi tahu satu rahsia di dalam Al-Quran tentang hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat ni boleh print berserta terjemahan lekat dekat pintu nak masuk bilik rumah. Maksud dia, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ni bukan hadis, ini ayat Quran. Sebab tu imam baca dalam solat tadi. Kalau hadis tak boleh baca. Ayat ni Allah bagi tahu tentang hati, bahawasanya ketahuilah. Ketahui siapa? Bukan kamera. Bahawasanya ketahuilah, bukan pintu. Bahawasanya ketahuilah, wahai manusia, bizikrillah, dengan sebut nama Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Bilangan orang sakit jiwa bertambah di Malaysia sejak 2009. Semakin menjadi-jadi. Pelajar sekolah rendah balik ke rumah baru darjah 2. Letak beg, stres lah ibu, stres. Saya geram dengar perkataan stres. Terutama bila budak-budak kecil sebut yang tak sepatutnya perkataan itu keluar dari mulut mereka. Bukan dia perkataan dosa, dia bukan perkataan maksiat. Tetapi apabila seorang kanak-kanak sebutkan bahawasanya dia tekanan, bermaksud suasana yang mengelilingi kanak-kanak itu adalah suasana yang maksiat dan suasana yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menciptakan hati sebut kepada kita semua, ala bi zikrillah
tatma'innul qulub. Allah bagi tahu rahsia dia. Sebarkan malam ini, rahsia ini kepada semua ahli keluarga kita. Sesungguhnya dengan menyebutkan nama Allah, dengan zikrullah, baca Quran, berzikir, selawat, boleh menenangkan hati. Tapi syarat dia mesti banyak. Syarat dia mesti banyak. Dia tak boleh 5, dia tak boleh 6 sebut subhanallah, subhanallah. Banyak. Sebab tu Tuhan sebut mereka memuji Allah siang dan malam. Bukratan wa asila. Mereka memuji Allah, orang-orang beriman, ketika mana mereka duduk, ketika mana mereka bangun, ketika mana mereka berbaring, ketika mana mereka bersandar. Maksudnya banyak. Sebab tu jangan lupa habis solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi sambil Nabi pegang tangan Mu'adz. Itu wasiat Rasulullah. Rasulullah pegang tangan Mu'adz. Rasulullah kata, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, aku sayang kamu. La tada'anna dubura kulli salatin. Jangan sekali-kali tinggal setiap kali bagi salam selepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi, wahai Allah, bantulah aku, a'inni, tolonglah aku wahai Allah, ala zikrika, untuk sentiasa mengingatimu wahai Allah. Yang mengingatkan kita untuk menyebut nama Allah ialah Allah Jalla Jalaluh, bukan saya dan bukan tuan-tuan. Sebab itu sifat manusia-manusia beriman, zikirnya ketika dia bangun dia zikir, dia duduk dia zikir, dia berjalan dia zikir, dia memandu dia zikir, dia masak dia zikir, dia letak badan dia di atas katil dia zikir, dia celik mata dia sebut alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dia zikir. Masya Allah. Maka Nabi ajar, Allahumma a'inni ala zikrika, wahai Tuhan, bantulah aku wahai Allah untuk sentiasa mengingatimu. Sangat nikmat apabila sesuatu hati itu sentiasa menyebut zikrullah. Sebab Nabi SAW bagi tahu dalam satu hadis bahwasanya seseorang manusia apabila dia buat satu kesalahan, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, nukitat fi qalbihi nuktatun, Allah akan titiskan satu titik hitam pada hatinya. Sebahagian kekasih Allah, awliya Allah, dia melihat hati itu. Sebab tu malu kalau jumpa para awliya, kita sangat malu. Tetapi sifat wali, dia tak pernah sebut keadaan dan aib orang di depan orang. Kalau sebut aib orang di depan orang, umum lagi sampai ribu-ribu orang dengar, itu sangat-sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat orang yang bukan disayangi oleh Allah, Allah tutup maksiat yang dia buat, dia yang umum di hadapan orang. Wal'iyadzubillah.
Setiap dosa yang dilakukan, Nabi kata Allah titiskan satu titik hitam pada hatinya. Bermaksud ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Ketika Allah kurniakan hati kepada saya dan tuan-tuan, hati kita bersih. Macam ni. Bersih. Contohlah, bersih. Tapi bila sekali kita buat dosa, ada satu titik hitam pada hati itu. Dan apabila orang yang berbuat dosa itu istaghfara rabbahu, dia mohon ampun dengan Allah, ataupun dia tinggalkan dosa tersebut, ataupun dia bertaubat kepada Allah, lalu dipadam titik hitam tadi. Itu hati. Dan apabila seseorang di kalangan hamba Allah melakukan dosa yang berterusan, dia buat dosa, kemudian esok dia buat dosa, petangnya dia buat dosa, malamnya dia buat dosa, keesokan paginya dia tambah lagi dosa, keseluruhan hatinya hitam legam. Sebab tu kita tak hairan melihat seorang yang melakukan dosa dan dia mengisytiharkan dosa yang dia lakukan. Kita tak heran melihat di kalangan umat Rasulullah yang buat dosa pada waktu malam, kemudian esoknya Allah telah pun tutup dan satar dosa yang dia buat, dia yang umumkan kepada orang. Kerana hatinya sudah terlalu hitam, tidak ada lagi tempat hidayah untuk nur menembusi hatinya. Lalu sahabat tanya kepada Nabi SAW, wahai pesuruh Allah, yang ni riwayat lain yang dhaif, tetapi riwayat hati boleh jadi kotor itu sahih. Apa yang dapat menyucikan hati? Taubat. Apa yang dapat menyucikan hati? Qiraatul Quran. Dan apa yang dapat menyucikan hati? Zikrullah, zikir. Beli tasbih, letak dalam poket. Seperti mana handphone kita tertinggal, 18 km dah keluar, patah balik sebab handphone tertinggal. Pastikan satu hari nanti kalau tasbih kita tertinggal, kita juga patah balik untuk sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita daripada selefon kita. Mahal akhirat dalam hidup kita, tengok macam mana persiapan kita, hormat kita, berat kita kepada urusan ibadah kita. Maka rahsia hati yang sangat besar, hati itu boleh berkarat sehingga keseluruhannya menjadi gelap dan tak boleh ditembusi oleh cahaya hidayah. Ini rugi. Hati-hati. Nak bersih balik, orang yang taubat nasuha, kemudian Allah terima taubat beliau, maka keseluruhan hatinya kembali bersih seperti hari pertama dia dilahirkan oleh ibu dia. Orang yang taubat nasuha 40 tahun buat dosa kepada Allah, kemudian dia taubat, Allah terima taubat dia. Hari Allah terima taubat dia, hati dia adalah bersih seperti mana hari beliau dilahirkan. Tapi hati-hati, ramai orang hari ini buat maksiat. Bila berjumpa dengan saya, dia sebut, ustaz nak berubah tapi tak kuat. Saya kata, puan tunggu apa untuk kuat? Saya kata, adik tunggu apa untuk kuat? Saya kata, pakcik tunggu apa untuk kuat? Adakah tunggu petang esok untuk malakul maut datang jemput di rumah pakcik? Ramai orang dia simpan pencen nantilah ustaz taubat.
Ramai orang dia tangguhkan nantilah 50-60-an lah ustaz. Teringin, faham, rindu, tahu bahawasanya ada syurga dan neraka. Tapi dia tangguh, dia kata belum masanya lagi. Yang ni rugi, hati-hati. Sebab tidak ada presiden di dalam alam ini yang tahu bila tarikh kematiannya. Dan untuk pengetahuan kita semua, 3 orang manusia yang paling kaya di atas muka bumi Allah tahun 2022 ini, ketiga-tiganya saya umumkan tak tahu bila mereka nak mati. Senang faham lah ayat tu. Ketiga-tiga manusia yang paling kaya hari ini sampai malam ni 2022, ketiga-tiga mereka tidak tahu bila tarikh kematian mereka. Sebab itu mengembalikan hati dalam keadaan seperti mana Allah menciptakan dia adalah perlu dan mesti dilakukan dengan segera. Nabi hantar seorang sahabat nama Usamah bin Zaid dalam satu perang. Ni cerita. Saya tak berhenti pun nak azan ni. Macam mana? Terlajak pula. Nak azan lah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari Nabi hantar Usamah ibn Zaid, cucu angkat. Nabi ada anak angkat nama Zaid ibn Harithah. Nabi hantar Usamah bin Zaid dalam satu misi. Kemudian berlaku pergelutan tentera Islam dengan bukan Islam. Kecil je, pertempuran kecil. Pertempuran kecil. Ada satu orang bukan Islam, dia bunuh orang Islam, seorang, 2 orang, 3 orang. Kemudian Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu dia lawan dengan orang ni, dia tempur dengan orang ni, akhirnya orang ni jatuh. Bila jatuh dia pun angkat pedang. Ketika dia angkat pedang, orang ni sebut la ilaha illallah. Musuh ni bukan orang Islam, memang tentera kafir. Semua tentera Islam tahu ini tentera kafir. Usamah ibn Zaid nampak dengan matanya dan semua tentera Islam nampak musuh ini bunuh sahabat A, sahabat B, sahabat C. Lalu Usamah bin Zaid ni dia kuat, dia seperti ayah dia, Zaid bin Harithah, orang gagah. Dia pun pergi ke depan, dia kalahkan orang ni, jatuhkan orang ni, dia pun angkat pedang, orang ni sebut la ilaha illallah, dia libas. Mati orang tu. Macam mana tu? Keluarkan hukum. Sila keluarkan hukum. Orang yang dibunuh yang sebut la ilaha illallah ini memang tentera kafir 100%. Seluruh tentera Islam tahu dia kafir. Bahkan semua orang nampak dia bunuh sahabat A, B dan C. Maka bila Sayyidina Usamah dah angkat pedang nak libas dah, dia sebut la ilaha illallah, Sayyidina Usamah tetap bunuh dia. Berita ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Sayyidina Usamah. Ni Rasulullah. Ni cerita hati ni. Saya tak keluar tajuk. Saya bukan ni orang keluar cerita pergi Negeri Sembilan, pergi Johor kan. InsyaAllah ada kena-mengena dengan tajuk insyaAllah. Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai Usamah, apa yang berlaku? Betul ke cerita yang aku dengar, yang mereka sampaikan? Tanya dulu. Itu sifat Rasulullah. Nabi tanya dulu. Betul ke wahai Usamah? Usamah pun cerita. Wahai pesuruh Allah, betul.
Cerita dia sekian berlaku. Wahai Usamah, Nabi sebut, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Sayyidina Usamah kata, wahai pesuruh Allah, bila Nabi tanya kenapa kamu bunuh dia wahai Usamah, sedangkan dia sebut la ilaha illallah, satu masjid boleh bagi jawapan, dia sebut tu sebab takut dengan pedang tu, sebab dia takut untuk mati dan dia nak selamatkan nyawa dia. Itulah jawapan Usamah bin Zaid. Dia kata, ya Rasulullah, qalaha muta'awwidzan, qalaha khaufan minas silah. Sama macam jawapan saya dan jawapan kita semua. Wahai pesuruh Allah, laki-laki tu dia dah bunuh sekian dan dia sebut benda tu sebab dia takut dengan pedang tu. Dia takut untuk mati, wahai pesuruh Allah. Lalu Nabi kata, wahai Usamah, dia dah sebut dengan lidah dia secara terang. Adakah kamu membaca hatinya, dia ikhlas ataupun tidak? Maka Usamah bin Zaid pun kata, istaghfirli ya Rasulullah. Dia pun menyesal. Dia kata, wahai pesuruh Allah, mohon ampunlah kepada aku. Mohon ampunlah untuk aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ulang yang tu. Nabi ulang kat dia. Bila dia kata, wahai pesuruh Allah, tolonglah, minta Allah ampunkan dosa aku. Nabi kata, fakaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usamah, apa kamu nak jawab di depan Allah sekiranya perkataan la ilaha illallah itu datang membela orang itu di hari kiamat? Maksudnya Nabi nak bagi tahu siapa kamu sehingga kamu tahu isi hati dia. Usamah kata, istaghfirli ya Rasulullah, wahai pesuruh Allah, tolonglah minta ampun kepada untuk aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dia ulang perkataan tu. Nabi kata, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha am la. Apakah kamu telah belah dadanya untuk melihat hatinya menyebutkan la ilaha illallah ataupun tidak? Maksudnya dia ikhlas ataupun tidak. Nabi kata, adakah kamu telah membelah hatinya untuk melihat dia ikhlas ataupun tidak? Kamu nak jawab apa nanti kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu di mahsyar? Sayyidina Usamah ulang, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi ulang hak tu. Nak jawab apa? Kamu nak jawab apa nanti di hadapan Allah sekiranya perkataan itu mengiringi orang tu? Sayyidina Usamah dia ulang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, istaghfirli ya Rasulullah. Nabi kata, kamu nak jawab apa kalau perkataan la ilaha illallah mengiringi orang itu hari kiamat kelak? Maksudnya tuan-tuan, yang tu urusan hati dia. Dia ikhlas, dia tak ikhlas, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nampak orang buat baik di depan kita, bukan tugas kita untuk menghukum amalan dan ibadat dia diterima ataupun tidak. Tegur kalau dia buat salah, itu wajib. Tegur kalau ibadat dia yang dia buat tu ada yang membatalkan wuduk dia, ada yang membatalkan solat dia, itu wajib. Tetapi untuk kita hukum dia, judge dia, bagi tahu kat dia, solat kamu Allah tak terima. Sebab apa? Nampak macam tak ikhlas. Bila masa ambil portfolio, ikhlas. Ini gerak kerja, bukan tugas kamu. Ini berlaku kepada sahabat radhiyallahu anhu.